Saya jumpa lagi boxer yang macam ni tahu. Yang ni harga murah sangat tahu. Yang ni dekat bahagian pinggan ni, dia design kat sini petak tahu. Yang ni dia tulis Boy Nello. Okey, dekat bahagian pinggan ni kalau kita pakai ni, dia memang ngam. Okey, dia tu dah tak elok je. Lepas tu, dia tak akan gatal dekat bahagian pinggan ni. Lagi satu kan, yang ni dia tak akan melorot kat bawah. Okey, kalau korang nak pakai baju tie in kan, lepas tu letak dekat bahagian boxer ni kan, memang sesuai lah. Okey, lepas tu bila pakai ni, panas ke, berpeluh ke, dia tak akan berbau. Memang selesa je pakai. Dia punya jahitan ni tak payah cakap lah. Yang ni, dia tak kasar tau. Dia lembut je. Bila pakai tu tak rasa sakit dekat bahagian celah tu. Okey, yang ni tempat letak adik ni, memang khas dia buat macam ni. Bila letak tu, elok je, selesa je. Kalau nak jalan jauh, tak ada masalah. Okey, nak buat senaman kan, tak ada masalah. Dia letak elok je, tak akan bergerak dah. Okey, yang ni kalau pakai dekat bahagian dalam tu, lepas tu pakai pula seluar, kan, dia tak akan tergulung macam ni. Yang ni kalau tergulung macam ni, dia akan nampak dekat bahagian luar. Tapi yang ni tak. Korang pakai tu, dia terletak elok macam tak pakai. Tapi pakai. Okey, kalau korang nak boleh dapatkan dekat list saya bagi tu, macam design ada. Okey, saya ambil warna hijau macam ni. Ada juga bentuk macam ni. Saya ambil warna kulit macam ni juga. Lepas tu ada macam colour purple tak purple macam tu. Yang ni kalau isteri nak bagi suami ataupun adik lelaki ataupun dekat abang, ni sesuai sangat. Harga murah je sekarang. Kalau korang nak dapatkan sekarang tahu harga dengan promo, link saya dah bagi.